lari. Kalau jalan terus ni ada apa kat situ kak? Wow, ini masih original seperti di kampung mak aku. Sekarang kita ada dekat kampung baru. Ini pertama kali aku datang ke kampung baru ni. Dekat daerah mana ni dekat samping kampung Madong. Pas bulan puasa lagi aku ke sini. Jadi kita nak tengok suasana kampung baru ketika bulan puasa. Baik, kita lebih awal. Tak lari dia. Lari. Buaya. Ya, Pak. Kau nak tengok tak ada? Ya, Pak. Ini ada ini. Ada macam lari. Ada pantai. Orang nambat sampan. So sekarang kita nak tengok-tengok kampung baru. Kita mulai dari kat sini. Situ ada kubur. Ada perkuburan. Apalah kita masuk sini. Kita kalau ada orang kampung sini, kita minta apa? Kita minta izin lah. Siapa? Ini ada kubur. Masih tengah hari, jadi orang pada tak keluar lah, apalagi ni bulan puasa. Ini buat akak yang minta dia ambilkan suasana kampung baru. Kakak ini Batam. Kakak macam ini kak, suasana dia kak. Ini kampung kakak ke? Ya. Ini ada surau. Apa nama dia ni? Surau Al-Hidayah. Oh ya, Surau Al-Hidayah. Dek, ini nama dia Kampung Baru. Kampung Baru ni cuma sini aja. Di sebelah dia Madong kan, sana. Kasih ya. Kalau yang ada nampak yang ke samping tu kayak bakau-bakau tu ke mana lewat? Ada pelantar-pelantar tu. Kalau dari sana, ha? Ya. Okey, makasih. Buat video cik. Buat video-video untuk YouTube. Sepi saja. Kita kerana datangnya tengah hari, orang pada kat rumah belum puasa dengan panas terik sekali. Dia tu rumah dia dekat tepi-tepi jalan sini aja, tak ada sebelah dalam. Tepi-tepi jalan sini aja. Tak ada lorong-lorong yang kita bisa masuk ke dalam tu. Memang tak ada. Ini kayak apa? Perumahan baru, makanya disebut kampung baru. Mungkin pindahan dari kampung mana, mungkin kampung sebelah Madong kan.
Macam inilah suasana bulan puasa di Kampung Baru. Memang sepi, tak ada orang. Kalau kita datang sebelah petang, nanggung pula. Aku pun nak kita masuk ke sini boleh tak? Boleh tak masuk sini? Kak, permisi kak. Kalau jalan terus ni ada apa kat situ kak? Kampung? Boleh masuk sini boleh? Dia kampung kat tepi laut lagi tak? Oh tidak. Jauh tak situ? Ada pakai motor? Tu Kampung Baru juga sana? Oh, ada Puarang. Ni Kampung Baru karena baru atau macam mana kak? Atau pindahan dari mana kak? Gitu. Emang dari dulu Kampung Baru memang nama dia. Oh. Betul dah Puarang Saya taruh motor kat sini boleh? Nanti saya ambil. Ntar saya ambil motor. Selesai. Kita dah taruh motor. Sekarang kita nak masuk sekejap ke kata kakak tu ada kampung kat dalam ni. Kampung Dapur Arang. Tu kita tengok suasana kampung dia. Tadi Kampung Baru tu kampung maksudnya dah biasa je lah, dah rapi, dah nampak macam kampung biasa. Wah, ini ada perigi. Wow, ini masih original seperti di kampung mak aku kat Batam sana. Betul besar. Seram juga. Seramnya apa? Seramnya takut ada ular. Ni ada bakau-bakau. Banyak pokok kelapa. Aman tak ni? Ni dia punya kampung. Ni kebun orang ke? Kita tak usah jauh-jauh sangat lah, kerana kita tak tahu kan kampung ni. Kita tengok-tengok je yang dekat-dekat. Banyaklah pokok kelapa. Sedap ni kalau belum puasa macam ni. Dia nak berbuka pokok kelapa tinggal manjat je. Wah, tenang suasana dia. Kat sana ada rumah panggung tak rumah panggung lah. Rumah biasa. Oh. Kat sana ada tapi apa tu? Oh. Kak. Banyak pokok senuduk. Tapi tak nampak pokok kemunteng. Ni senuduk kan? Ni senuduk ni. Pokok senuduk. Ni, tapi dia masih kecil-kecil buah dia. Banyak pokok pisang. Tu ada pokok ini apa? Pokok belinjau. Jauh lah sana. Tak payahlah nanti kita sesat pula. Saya sekian dulu video Indra Melayu merayau-rayau di Kampung Baru. Bulan puasa lagi, tengah hari buta lagi. Sampai jumpa di video Indra dan You berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like dan komen serta di share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum dan selamat berpuasa. Jumpa lagi.